Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya di dalam channel We Are WJ. Baiklah, saya perkenalkan diri saya. Okey, nama saya Ikhwan Ibrahim. Saya pernah muncul dalam vlog 2023 We Are WJ, vlog ke 48, 49, 50, 59, 60, 61. Dan pada kali ini saya akan menjadi moderator untuk vlog review 2025. Untuk pengetahuan anda semua, vlog ini direkodkan di Puchong, Selangor. So without further ado, mari saya kenalkan kedua-dua pemilik channel We Are WJ. Mereka lah host, mereka lah editor, mereka lah segala-galanya. Saya perkenalkan Muhammad Farid aka Abang Wee dan juga Muhammad Haziq aka J. Sihat? Sihat, Alhamdulillah, Iwan. Alhamdulillah. J sihat macam Dizzy senyap je tadi ya. Senyum je tadi ya. Senyum je. Sihat. Apa pun kami berdua sebenarnya nak cakap lebih awal. Terima kasih pada Iwan sebab sudi menerima undangan kami berdua untuk bertindak sebagai moderator pada vlog review tahun ini. Of course. Walaupun kami berdua agak terkilan disebabkan Iwan daripada Januari sampailah berakhir Disember tak dapat nak berkolaborasi bersama dengan kami. Betul. Saya actually bukan tahun ni je. Tahun lepas pun tak dapat. Ya kan? Tahun lepas tak dapat. Last Jadi, 2023. tu cakap dengan J, apa kata kita memberi penghormatan untuk mengikat dia. Jangan lari ujung tahun kita ambil dia moderator. Okey, J pun setuju. Terima kasih Iwan. Okey. Sebelum saya nak tanya soalan yang lebih serius, nak tanyalah kan. Dalam banyak-banyak tempat lah kan. Kenapa pilih Puchong? Kenapa tak KL? Damansara ke? Kenapa Puchong? Sebenarnya pemilihan Puchong ni kita dah bincang untuk review kali ni memandangkan Iwan yang moderator. Iwan berhampiran di kawasan Selangor. Jadi kita fikir kita cari tempat yang sesuai untuk kawasan Selangor, ya, supaya dekat dengan Iwan, dan kita orang daripada Melaka pun tak jauh lah untuk nak ni. Dan dalam proses pencarian tu Puchong ni antara salah satu homestay yang kita rasa macam sesuai lah untuk kita nak shoot vlog kali ni kan. Okey, faham. Okey, untuk pengetahuan anda semua, untuk video kali ini dia berlainan sikit berbanding video-video yang sebelum ni. Akan ada kelainan sikit di mana kita akan ada 3 konsep segmen. Okay, iaitu the first one review, the second one is untold story, and lastly adalah vlog pilihan host. So mari kita go to the first segment. Alright, kita berada di segmen yang pertama iaitu review. So sudah bersedia? Bersedia Bersedia je ya? Setahun dah kami bersedia. Oh, okey. Ni kita mahu semangat. Okey? Okey, soalan pertama. Okey. Who want to be a millionaire? Tak ada gurau. Okey, Abang Wee, boleh tak share dengan kami semua viewers serta channel ni just secara umum perjalanan pengembaraan bagi tahun 2020? Okey. Untuk sepanjang 2025 memenuhkan kalender kami daripada Januari sehinggalah last vlog kita pada November lah, bulan lepas. Aku boleh katakan perjalanan semuanya okey, baik, disebabkan tahun ni kami berjaya untuk melengkapkan 100 vlog yang pertama kami dalam tempoh 5 tahun juga. Sebab kami berjaya sampai di negeri yang terakhir di Semenanjung Malaysia, iaitu di Kelantan. Dan di sana pun kita sempat rakamkan lebih kurang 3 video, 3 vlog juga di sana. Itu antara poin yang mungkin aku boleh katakan 2025 adalah tahun yang baik untuk We Are WJ. Okay, mantap. Alright, soalan kedua pula untuk J. J macam dia tak sabar nak jawab. Okay, J, suka matcha atau kopi? Tak ada gurau. Okay, untuk tahun 2025, apakah cabaran yang you guys terpaksa lalui di sepanjang journey korang? Okey, bagi J, cabaran untuk tahun ni tak banyak beza secara umum lah, tak banyak beza berbanding tahun yang lepas, iaitu cabaran masa lah. Sebab waktu kerja yang
masa dia tak sama lah. Terutamanya waktu cuti lah. Off day je hari yang tetap berbanding dengan off day with hari, setiap minggu hari yang berbeza. So kat situ kekangan masa tu agak mencabar lah untuk kita nak cari waktu yang sesuai kan. Betul. Tu secara umum lah. Selain tu untuk cari lokasi yang betul dan sebenar. Terutamanya lokasi yang kita nak buat shooting dalam series explore. Sebab kebanyakan tempat yang abandon ni kita tak jumpa dalam Google Map ataupun mana-mana sumber online kan. Jadi kita orang terpaksa cari sumber ketiga atau kita panggil kena tanya orang luar lah atau orang tempatan nak cari tempat atau lokasi yang sebenar abandoned place tu lah. Mencari orang yang boleh bantu kita untuk dapat tahu lokasi dan sebagainya ni pun cabaran juga dekat situ sebenarnya. Sebab kita terpaksa mencari siapa yang mampu dalam salah satu siri yang kita ke Pahang untuk buat siri explore waktu tu dalam tahun ni. Kita terpaksa untuk kontak dengan homestay sehingga membuat macam satu win-win situation dengan pihak homestay tu. Maksud yang lebih jelas, aku waktu kontak untuk cari penginapan dekat sana, aku sampai cakap dengan owner, kami mencari homestay yang boleh sediakan penginapan pada tarikh yang tersebut dan boleh bantu kami untuk bawa ke lokasi. Sebab kami nak ke sana untuk tujuan nak pergi shoot di tempat tu. Penginapan tak ada masalah, tapi untuk nak bawa ke lokasi sebenar tu tak ada orang. Jadi terpaksa kita decline lah benda tu. Sehingga kita jumpa dengan orang yang memang setuju, tak ada masalah, boleh bantu kita untuk bawa ke tempat dan lokasi sebenar yang kita nak pergi ni on time, ikut time kita. So dekat situ memang, sebab tu aku kata 2025 ni antara yang dipermudahkan juga, walaupun peringkat awal tu ada cabaran dia yang sendiri lah. Boleh simpulkan ada 3 cabaran lah. First, masa. Okay, second adalah informasi nak cari. Betul. Ya. And then yang ketiga adalah the right person untuk guide. Betul. Kan? Sebab lagi-lagi bila macam Jay cakap tadi lah, abandoned place, susah, tak ada tertera kat dalam map, kena cari sendiri, kena tanya orang kan. Malu bertanya, sesat jalan. Benar. Yes. Okay, compared to the last year vlog, okay, apa perubahan yang telah you guys dah buat untuk vlog 2025? Okay, untuk 2025 tak banyak pun perubahan yang besar-besar yang kita buat. Setakat ni aku boleh katakan 2 perubahan yang mungkin kalau siapa yang memang follow rapat kita punya channel dan juga setiap kali video muncul, rasanya akan perasan dah benda ni. Bukan perubahan besar pun. Di beberapa bulan yang terakhir 2025 ni, kita dah mula mencuba kaedah untuk menghasilkan lagu AI apps untuk bantu kita create lagu AWJ sendiri. Canggih. Dan setakat ni pun memang ada few komen yang sampai secara personal pada kita kan, yang puji-puji kata tu lagu diorang ke? AWJ dah ada lagu sendiri ke sekarang? So itu antara langkah juga yang kita orang rasa macam wajar untuk kita nak mulakan. Antara satu kaedah untuk nak mengelakkan kita kena copyright claim isu YouTube sendiri yang kita dah menghadap selama sejak monetize-nya lah. Sejak bermula channel ni kan. So waktu kita guna tak ada claim, lepas tu ujung-ujung ada claim kemudian kan, bila diorang apply kemudian. So benda tu pun kita dah pernah sebut dalam vlog review tahunan yang sebelum ni pun, isu tu. So dengan adanya kaedah AI ni kita cuba, dan kita dah pun masukkan beberapa vlog kita yang terakhir menjelang ujung tahun ni hari tu dengan lagu-lagu tu lah. Dan setakat ni bila dengar sendiri tu macam sedap juga lagu ni kan. Macam tu. Tak tahulah macam orang lain. Selain daripada tu ada satu lagi pun bukan perubahan yang besar. Aku dengan J dah decide bermula daripada habis 100 vlog yang pertama hari tu. So kita masuk ke 101 dan berikutnya. Kita buat perubahan. J pun setuju. Untuk thumbnail di setiap video kita ubah style thumbnail tu, bermula daripada
vlog yang ke 101. So mungkin dia punya style tu kita nampak macam mungkinlah, andailah kata lepas ni WIWJ bertahan untuk 300-400 vlog yang akan datang kan, mungkinlah kita akan kena pasti okey, kalau style macam ni thumbnail untuk 100 yang pertama, yang ni 100 yang kedua. So ada identiti yang tersendirilah untuk thumbnail tu. Tu je lah yang aku rasa sepanjang tahun ni. Setakat ni yang besar-besar tak ada. Alright, thank you Agawi. Okay, terima kasih. So kita dah selesai untuk segmen yang pertama. So let's go, kita lanjutkan diri kita ke segmen yang kedua. Jeng 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 jeng. Okey, kita akan melangkah ke segmen yang paling misteri, paling deep dan paling dinantikan, The Untold Story 2025. So soalan ini saya akan tujukan to both of you. Apa momen you guys langsung tak reveal dekat dalam vlog but berlaku time sesi penggembaraan you guys? Bagi C, kejadian yang berlaku di vlog Explore di Atlantis The Lost Kingdom, vlog keberapa? Kat Johor. Itu vlog kita awal tahun lah. Hari dalam Januari tahun ni. Bangunan tinggal lah, bangunan hotel tinggal Besar tepi tempat pantai. tu. Macam mana lah, berlaku gangguan lah. Tapi masa tu dah malam lah, kita orang dah selesai syuting. Biasalah vlog camping kita masak-masak kan. So dah settle masak, dah kemas kat luar. Kita orang duduk dalam kemah and nak bersedia untuk tidur lah, nak get ready tidur tengah kemas-kemas. Sambil tu sembang-sembang and then suddenly terdengar bunyi tapak kaki. Biasalah bangunan tinggal, lama tu lantai dia sebenarnya agak berpasir. Daun-daun kering pun ada. Kira bangunan yang belum totally siap, kerja construction tu menyebabkan bahagian lantai masih berpasir tau. So dia belum proper simen lagi. So bila dalam keadaan satu ruang yang besar yang boleh menghasilkan gema dengan mudah tu, kita orang boleh dengar bunyi tapak kaki macam J cakap tu lah daripada dalam kemah kita orang. Bunyi macam tu? Bunyi geseran tapak kaki orang berjalan atas lantai yang macam bunyi tu macam makin mendekat lah kan. Waktu tu Iwan, yang ada dalam kepala aku satu je, sempat juga bisik dengan J waktu tu. Aku rasa macam mungkin tim paranormal yang selalu ambush tempat tu jugalah. Tu antara lokasi geng para juga. Time tu bunyi tu macam, dia macam berjalan tapi slow, pap macam tu kan. So bila bunyi tu makin dekat, Wid pun terus jerit. Siapa tu? Suara aku kuat kalau jerit. Berani. Satu pasal aku susah nak berada dalam situasi yang takut pada benda-benda yang macam tu tau Iwan. Bukan nak cakap besar, tapi bila kau berdepan dengan the situation yang kau tak pernah alami, walaupun bukan nampak dengan mata, just dengar dengan telinga, tapi benda tu boleh mendatangkan satu perasaan yang kau for sure kau sebut tu istilah takut lah. Takut tu datang. Aku yang kata aku berani selama ni keluar masuk hutan pun datang rasa takut tu. Disebabkan takut satu, disebabkan nak hilangkan nervous sendiri tu pun satu. Tu yang kuat tiba-tiba aku jerit. Kalau boleh bagi contoh lah kan, siapa tu? Dalam tempat yang memang kalau kau cakap pun boleh bergema, jerit kuat tengah malam dalam keadaan sunyi. Siapa tu? Dalam kemah ni, kita orang kalau pergi mana-mana camping lah terutamanya, dalam kemah memang waktu tidur sebelah J akan ada satu kapak kecil dan aku satu kapak kecil. Tujuannya dua. Satu, bila kita masuk hutan biasanya benda tu boleh jadi senjata sekiranya diserang oleh binatang buas, contoh macam babi kan. Dan satu lagi untuk kes-kes macam ni lah, at least kalau kita berdepan dengan orang yang cuba buat something yang berunsur jenayah ke apa ke di tempat-tempat yang macam tu, at least kita adalah benda yang untuk nak pertahankan diri. So dengan kapak tu, bila dah jerit tu,
No answer. Silent. Tiba-tiba senyap. Hmm. Lepas jerit tu senyap. Dan kita orang bertindak keluar daripada kemah dengan lampu suluh dan juga kapak kecil ni, seorang satu keluar suluh menuntut nak cari siapa orang lah. Kalau binatang ke, nak tengok lah apanya. Tak ada, nothing. Ada siapa? Tak ada sesiapa. Bila kita check dekat luar kemah, kita dapati tak ada apa-apa. Dia bukannya macam melegakan tau. Fikir something. Datang satu perasaan yang menyebabkan kau punya rasa takut tadi yang macam tak berapa banyak, dia terus tebal. Takut kau jadi lebih takut sebab kau terfikir, logiknya kalaulah itu manusia atau benda yang maujud lah, senang kita cakap, sama ada manusia ataupun haiwan ke, waktu kena tegur tu, kalau dia bergerak menjauh daripada ni, laju, Jadi lari. lebih kita akan dengar. Sedangkan Betul. yang melangkah setapak-setapak tadi kita boleh dengar jelas. Nothing, silent dan tak ada apa. Kita check dekat luar kemah pun tak ada apa. Orang yang dengar cerita ni Iwan, mungkin Iwan pun tak berada di situasi tu, mungkin akan rasa macam alah biasa ni, macam tak ada apa. Tapi kalau kau duduk dekat situasi tu, kau akan hilang yang mungkin selama ni kau rasa macam akulah yang paling berani. Betul. Kau tak nampak Iwan? Betul. Ini soal alam yang bukan alam kita kan. Ya. Betul. Bila berlaku walaupun macam tu, aku rasa macam janganlah lepas ni kena kacau lah orang lain kan. Betul. Biarlah kami berdua buat aktiviti ni dengan aman. Macam tu. Tenang. Dan tu je nak sedapkan hati masing-masing. Dia cakap mungkin tu kelawar. Yes. Mungkin kelawar. Dan Besar tak the kaki? best part, kalau Jim ingat, lepas kita check tak ada tu, kita ambil kursi healing, kursi camping kita orang boleh duduk luar kemah, dekat bahagian koridor yang menghadap ni, dekat tingkat 3, daripada atas tingkat 3 yang tak ada apa-apa yang menghadang kalau jatuh-jatuh lah. Tak ada dinding. Healing, borak berdua, Berborak. bercakap pasal benda yang baru sekejap berlaku ni, dan masing-masing dengan teori waktu tu lah masing-masing kan, bercerita sama-sama kita orang. Dan benda tu semua adalah off record, benda yang tak ada dalam vlog. Dan memang kalau cerita tentang gangguan waktu tu, memang ini kali pertama lah kita reveal untuk orang yang tengok video, memang tak tahulah. Okay, itu untold story from J side. You know, Abang Win? Abang kalau untuk abang 2025 adalah, kalau nak cerita sebenarnya banyak benda yang di sebalik, di belakang kamera yang orang tak tahu, yang kita orang berdua alami. Tapi kalau boleh nak reveal kat sini, yang mungkin buat aku teringat macam kita pergi buat explore ni dah few years. Lepas tu kita tak pernah lagi mengalami situasi melainkan dekat vlog yang Iwan sendiri ada, yang first vlog untuk explore. Bukan dekat Banglo Upsi, ingat tak? Oh, bagus. Kita just dapat pergi waktu siang saja. Betul. Dan benda tu berulang semula dalam vlog explore kami pertama tahun ni, awal tahun hari tu, di Banglo 99 pintu di Nibung Tebal dekat Penang. Kita dapat pergi waktu siang, shoot waktu siang untuk part yang pertama. Dan memang kita tak terfikir langsung yang malam tu kita tak boleh masuk. Siang dapat masuk. So bila nak menunggukan malam untuk nak rekod bahagian kedua di tempat yang sama, so kita duduk di pekan yang berhampiran situ. Duduk je lah, duduk relax, tunggu malam. Healing. Dah buang masa dekat situ. Tiba-tiba bila kita pergi dengan perlengkapan yang kita dah pakai headlamp segala bagai, tiba-tiba sampai kat pintu masuk ladang tu dah kunci, tak boleh masuk. Sebab rumah tu dalam ladang. Dan ladang tu berpagar. Ladang tu berpagar. Waktu siang pagar tu buka. Tapi bila dah malam dia berkunci pula. Dia berkunci. Rasanya tidak akan mengunci pagar ladang tu bukanlah disebabkan adanya Banglo 99 pintu di dalam tu. Mungkin memang ladang tu dia nak mengelakkan lembu milik orang lain keluar masuk ladang apa semua kan, yang boleh merosakkan ladang. Sebab tu dia orang kunci. Sebab waktu siang tu kita orang ada jumpa dengan few Indians lah yang ada dekat kawasan ladang tu, dan dia orang tak cakap apa-apa pun. So benda tu tak jadi masalah. Cuma waktu malam mungkin dikunci, dan benda tu, info tu tak sampai awal pada kita. Kita pun fikir boleh malah masuk malam untuk shoot part kedua kan. Tiba-tiba tak ada.
And then satu lagi, kalau momen untuk tahun ni yang bagi kesan dan juga momen yang tak boleh lupa juga, agak menyedihkan juga. Sekian lama kita nak ada drone, lepas tu kita dah ada drone. Bila dah ada drone, kita bawa tahun ni pergi untuk shoot waktu buat explore di rumah Mona Fendi. Di Bentong. Di Bentong, di kawasan Bentong. Hari last kan, Hari terakhir kita shoot guna drone tu untuk dapatkan gambaran di sekitar kampung tempat kejadian bunuh yang terkait dengan Mona Fendi tu berlaku. So kita shoot lah. So kampung tu memang terkenal dengan kawasan jeram yang cantik, besar, luas. So, kita shoot lah antara satu bahagian dengan drone di bahagian atas jeram tu. Entah macam mana, yelah, aku yang control drone waktu tu, tiba-tiba lose signal dan lose control. Tak boleh nak kawal, nak back tak boleh, key tak boleh, atas bawah pun tak boleh. Dia stuck macam tu. And then depan mata kita orang, just nampak je lah, dia bagi satu sound landing. So kita pandang je lah drone tu depan mata kita, yang kita tak boleh nak buat apa pun sebab jeram tu besar. Drone tu ada dekat atas jeram tu, di bahagian tengah-tengah jeram. So dia just landing dalam air dan kita just bye. Kau nak kata apa, Iwan? Kau nak kata apa benda tu kan? Betul. Itu antara unexpected moment yang kita rasa macam, selepas tu video tu tak habis lagi. Kita ada nak shoot part lain. Betul. Aku duk fikir macam manalah aku nak dapatkan semula semangat aku untuk nak shoot video yang selepas ni. Ni baru hilang drone ni. Bukanlah harga 100-200 kan, makan ribu juga. So macam nak buat macam mana? So semua footage dari drone untuk dua-dua video, dua-dua part untuk explore dekat rumah Mona Fendi, kita tak dapat ambil. Semua belum sempat pindah masuk ke telefon atau laptop lagi. So itu antara momen yang berlaku dan penonton tak tahu. Bila hujung tahun macam ni baru kita bagi tahu lah kan. Apa yang I boleh rumuskan untuk Pak J, dia more to gangguan tersebut. Gangguan, yes. Dia terganggu sepanjang tahun. Takut je. Untuk asal Abang Wee, yelah, malam tak berbau lah. Sama ada di location tak boleh masuk waktu malam. And then kehilangan drone yang makan duit, begitu saja. Kan? Okay, so I think itu saja. Betul. Setakat untuk Anto Story tahun ni, itu je lah yang kita nak reveal. Yang selebihnya biarlah kami simpan. Tapi yang kami simpan tu yang kecil-kecil je. Yang kita reveal ni kira yang besar lah. Untuk Janji. Okay. From my side, segmen ni actually nampak je ringkas, nampak je simple. Tetapi apa yang Abang Wee dan juga Jay ceritakan, kongsikan dengan kita, dapat kita tengok, dapat kita lihat, dapat kita dengar di review vlog sahaja. So for me it's very bermakna lah. So thank you Abang Wee and Jay atas perkongsian ini. Let's go to the last segment. Baiklah, kita berada di segmen terakhir untuk vlog review 2025. Sebelum kita proceed, saya ingin jelaskan kepada anda semua bahawasanya soalan-soalan yang saya bakal tanyakan kepada Abang B dan juga J sebentar nanti adalah soalan-soalan yang wajib yang selalu ditanya, yang selalu mereka akan jawab waktu mereka buat video review. So make sure you guys faham. Abang B, abang pilih yang mana? Perawan atau janda? Guru-guru. Boleh tak share dengan kami semua jumlah vlog untuk tahun 2025 dan pecahan-pecahan vlog ni? Untuk sepanjang 2025, kita berjaya daripada Januari sehinggalah November menghasilkan 19 buah vlog. Tahun ni kita tak lari pun jumlah tu, ikut daripada jumlah purata daripada sejak 5 tahun yang lepas. Memang setahun kita dalam anggaran 18 ke 22 vlog setahun. Lebih kurang macam tu lah. So bila tahun ni kita dapat siapkan 19, masih dalam range purata yang kita target lah.
So kalau nak ikut pecahan pula, kita ada 4 konten. Tahun ni kita dapat buat 6 video atau vlog dalam siri Malaysia Hiking. Dan daripada 6 tu, salah satunya adalah Merdeka Hiking di Kelantan. Satu vlog camping, dan boleh ucapkan takziah untuk siri Malaysia Camping ni. 1-2 tahun ni satu kan? Untuk camping lah. Untuk outdoor, siri outdoor, kita dapat hasilkan 5 video. Sama juga macam explore, 5 video di 3 lokasi yang berbeza. 3 lokasi berbeza untuk 5 vlog explore. Dan ada 2 lagi sebenarnya yang termasuk dalam playlist special vlog kita tahun ni, iaitu video yang ke-100, iaitu video P. Ramlee, Legasi yang Hidup, sempena 100 vlog yang pertama kami tu. Vlog ke-100. Satu video lagi, video takbir raya. Video takbir raya ni kami plan pun secara tak sengaja. Cakap dengan J, bagi kita buat satu video takbir raya untuk kita sendiri. Tak kira lah bila-bila kita boleh guna video tu untuk nak mainkan malam raya haji ke, malam raya puasa ke. So kita simpan benda tu di situ sebagai sebuah video di YouTube dan masukkan bawah playlist special. Faham. So total 19 lah. 19. Okey, tadi macam Abang Wik cakap tadi ada special vlog. Okey. Nak tanya J lah kan. Sebab J kan senyum. Okey, kenapa digelar special? Kita orang kategorikan vlog tu special sebab video tu tak sesuai untuk masuk dalam kategori hiking, tak sesuai dalam kategori outdoor, explore dan camping. So video tu kita just masukkan dalam kategori special. So dia tidak ada kaitan dengan 4 konten yang kita bawa. Cuma video tu kita buat kerana kita rasa perlu ada atas sebab-sebab tertentu, dan kita masukkan sebagai video yang duduk dalam playlist special kami lah, ataupun special vlog. So untuk tahun ni kita ada pergi Pustaka Peringatan P. Ramlee. Ikutkan video tu kita boleh masukkan dalam kategori outdoor series, tapi disebabkan video tu adalah video yang ke-100, jadi kita labelkan dia sebagai special lah, special vlog. Pengisian dalam vlog yang ke-100 tu pun dia bukan lebih tertumpu pada P. Ramlee, tapi kita cuma mengambil latar tempat untuk jadikan satu video yang kita boleh rasakan sesuai, relate dengan apa yang kita isi dalam vlog tu lah. Maksudnya kita nak bagi gambaran bahawa kalau dulu P. Ramlee tu dianggap sebagai tokoh perfilman, tokoh yang mengangkat jasa dalam bidang seni tanah air, kira kepalanya. Jadi kalau bolehlah aku mengandaikan bahawa kita yang sebagai seorang content creator ataupun apa-apa yang terlibat dalam bidang penyiaran, penyuntingan, rakaman, apa semua ni, termasuk dalam cabang seni, dan aku rasa ada relate-nya dengan P. Ramlee. So itu adalah mentor kita yang boleh kita jadikan sebagai satu model lah dalam menghasilkan satu-satu karya dalam apa-apa platform sekalipun. So itulah antara sebab P. Ramlee tu jadi vlog special yang tak diletakkan di bawah outdoor series. Faham? Dia dikira macam uncategorized yet special. Yes. Special sebab dia nombor 100. Benar. And yet sebab dia takbir raya. Betul. Kan? Very special. Okay? Betul. Alright, sebelum kita pergi ke soalan-soalan wajib, saya ada 3 soalan. Okay, the first one is, apakah momen yang paling tak dapat dilupakan? Panjang nama dia. Momen yang tak dapat dilupakan sepanjang buat vlog 2025 ni. Dia rasa momen hiking di Gunung Besar Hantu. Kan tu adalah gunung yang paling tinggi di Negeri Sembilan. Time naik tu tak ada apa-apa masalah. Bila turun, masalah tu datang.
Datang dia hinggap kat kaki. Lintah? Bukan. Bukan. Macam nak kata krem tak krem. Dia just penat. Dia just level barai paling ada. teruk ni. Orang kata pewai. Tahu Pewai, barai, Oh, kaki sakit. Burn. Oh, okey. Burn out. Sebabnya lelaki pula. Kaki tu dia macam Dah nak give up. nak tercabut. Nak tercabut. Kau macam mana nak cakap, kau dipaksa untuk tetap juga melangkah, sedangkan kau memang dah totally burn out. macam tu. Almost give up. Tapi memang dekat sana kalau J cakap dia punya momen barai teruk dia akan ingat benda tu untuk tahun ni. Ya, aku akui sebagai orang yang berada di situ, memang J memang barai habis. Setakat ni tak pernah kena krem pun. Last lenguh yang tersangat amat lah. Tersangat amat. Tersangat Yes. Benda tu nak menggambarkan amat pasrah. Tapi sebenarnya salah sendiri juga. Sebab masa tu kita orang beli beg termasuk dengan kantung air minum sebanyak 3 liter. Kita orang macam tak plan pun apa-apa, just kita tuang sampai penuh. Sebenarnya berat air tu pun menjadi beban. Dan sebenarnya satu tips lah juga yang mungkin aku boleh kongsikan Iwan, bila J dah buka cerita tentang beg yang berisi air ni, yang mana selalu buat aktiviti ni dan biasa dengan equipment yang macam ni, diorang tahulah beg yang kita maksudkan tu. Dan aku rasa dia mungkin pengajaran juga untuk kami yang first time bawa beg sedemikian untuk mendaki dalam satu tempoh masa yang panjang, 10 ke 12 jam tempoh hiking waktu tu, naik dan turun. Sebenarnya walaupun the maximum limit untuk air tu 3 liter, kau tak perlu pun bawa 3 liter selagi kau tahu di laluan kau untuk naik atau turun tu nanti adanya water point ataupun adanya anak sungai ataupun air mata air yang kau boleh jadikan water point untuk top up air. So mungkin kerana kurangnya study kami dan kurangnya pengalaman kami dalam menggunakan beg tu, kau pun dengan bangganya rasa macam alah 3 liter je. Kau mesti nak pakai air banyak ni, mesti minum air banyak. So kita bawa penuh, masing-masing full 3 dah lah beli beg yang sama. Color sama, brand sama. Waktu tu aku, J dengan Cik Awan, 3 orang. Dan seorang guide kita orang. 3 orang pakai beg sama, 3 barai disebabkan Beg yang berat. Itu antara punca penyumbang barai tu je lah. 3 liter bersama dengan 3 kilo. 3 kilo beratnya. Ya, betul. Disebabkan itulah ni kejadian off camera jugalah. Off camera. Lepas dah lepas dah settle turun, dah kemar barang, so kita orang plan nak mandi lah sebab bawah tu ada sungai. So kita orang plan nak mandi, nak sejukkan badan, nak legakan badan balik. So mandi macam biasa dengan pakaian yang kita guna waktu hiking tu lah. Mandi dengan pakaian tu kan sekali. Dan kebetulan waktu tu pun hujan. Hujan. Bila dah turun petang tu hujan turun. So sedap lah mandi, sejuk. Mandi dalam jeram, dalam sungai itu, dekat kaki gunung tu, dalam hujan. Tanpa disedari, phone dalam poket. Dia punya maksimum barai Iwan, sampaikan poket dia duduk berendam sekian lama. Saya rasa tak kurang dalam setengah jam kita berendam. Poket tu duduk di seluar tight tau. Yang maksudnya seluar tight ni kan dia kan ketat. Dan bila phone ada, of course dia mudah lah kau terasa dekat badan. Tapi sebab barai dia tak terasa phone tu ada dalam. So telefon tu time tu boleh hidup. Tapi apa masalah dia? Dia bila kita nak cocok charger, nak charge tak boleh. Sebab dia dah duduk mandi setengah jam kan dalam sungai. Sekarang phone tu inalillah. Masih terselamat. Inilah phone-nya. Salah satu kamera yang kita gunakan. Panjang model. Ya Allah, tak panjang umur. Okay, boleh review handphone apa? Masih nampak. Masih nampak menarik.
belilah Honor 200 lah. Okay, itu untuk J. So, how about you, Abang? Bab-bab macam ni aku akan ada lebih daripada satu jawapan. Sebab momen tu bagi aku semuanya berharga, semuanya kalau boleh aku nak sebut. Okay, satu yang aku boleh sebut antara momen yang aku tak boleh nak lupakan untuk tahun ni, satunya di Atlantis macam J sebut. Dia bukan momen yang menakutkan macam yang gangguan yang J cerita tadi, tapi dia lebih kepada pengalaman kita. Kita tahu tempat Atlantis ni adalah salah satu port ataupun padang sasar untuk latihan tentera di negeri Johor. Jadinya bila kita pergi ke sana, waktu kita sampai tu dah lah lambat, dan kita dah decide mana nak duduk, tingkat berapa apa semua, nak pasang kemah. Tiba-tiba kita dengar satu benda yang membuatkan tekaan kita orang pun betul. Bunyi macam trak tentera yang masuk ke kawasan tu, dan kita akan fikir, waktu tu aku fikir dengan J, kalau tentera ni guna kawasan tu untuk buat latihan, pada hari yang sama kita plan untuk nak buat video ni, jawabnya kami terpaksa keluar lah. Siapalah kami berdua untuk nak terus bertahan dekat situ sedangkan tempat tu nak digunakan untuk latihan tentera. Kau memang ulu tengkuk nak kena tembak ke apa? Saya takut Abang Wik dengan J kena Dah jadi vlog lain nanti kan. Jadi model mangsa tu. Jadinya antara momen yang aku tak boleh lupa, aku cakap dengan J, kita kena cari askar ni pergi kat mana. Kita kena tanya dengan dia. Tak guna kejap lagi kita dah angkut air apa semua, bergeleng-geleng naik ke atas. Kita dah pasang kemah, kita dah bersihkan tempat sekitar. Tiba-tiba askar ni latihan dekat situ. So kita kena keluar macam tu je. Betul. Kita dah penat. Kau bayangkan Iwan, kita terpaksa turun daripada tingkat 3 tu, daripada bangunan tu, berjalan menuju ke arah pantai Tanjung Balau tu, mencari di manakah lokasi askar yang 2 trak masuk tadi penuh. 2 trak penuh. Kita dapat tengok daripada atas bangunan tu. Waktu trak tu masuk. Cuma dia tak betul-betul menuju ke bangunan tu, tapi dia menghala ke arah pantai yang terletak bersebelahan tu lah. Itulah aku dengan J jalan kaki pergi pantai cari, tak ada. Jalan lagi sampai akhirnya kami dengar suara orang yang ramai macam duduk dekat kawasan pondok atas pokok, dan dekat situlah dia orang berehat. Berlakulah dialog antara kami berdua dengan abang-abang askar ni. Aku pun tanyalah, bang, saya nak tanya, kita orang nak camping dekat Atlantis. Lepas tu nak tanya abang-abang ada tak buat latihan dekat bangunan tu, kat kawasan Atlantis tu. Sebab kita tak nak nanti kita dah pasang kemah apa semua, tiba-tiba abang ada latihan sana, kita kena keluar kan. Benda tu tak menarik perhatian diorang sangat. Benda yang kita orang kena pula menjawab pada diorang, kau orang je, kau ni dari mana ni, kau ni tim Parai. Itu antara soalan-soalan yang keluar lah waktu tu. Cakaplah dengan dia, kita korang 2 orang, tak ada kawan lain, nak duduk dekat situ sampai 3 hari 2 malam. Baik-baik dia cakap, baik-baik. So kita pun dapat confirmation yang mereka tak gunakan bangunan tu. So benda tu berlaku seperti yang kita rancang lah. Selama 3 hari 2 malam untuk vlog camping dan juga vlog explore. Siap untuk 3 video waktu tu dekat sana. Lepas tu antara yang berlaku juga tahun ni, antaranya di explore di Mona Fendi, rumah Mona Fendi dekat Pahang. Banyak juga momen kat sana, dengan drone hilang macam tadi aku sebut. Lepas tu bagaimana susahnya kami nak mendapatkan lokasi sebenar rumah Mona Fendi yang dah tak wujud dekat dalam Google Map. Kita terpaksa kontak dengan owner homestay yang tak nak bagi kerjasama, dan mungkinlah bukan kerana apa, mungkin kerana mereka dah terlalu macam muak dengan orang yang buat permintaan yang sama. Asyik-asyik nak pergi area sana sebab rumah tu. Kerana rumah tu dah banyak lah kan. Sebab ini bukan kes baru, kes yang dah berpuluh tahun lepas. Tapi masih lagi orang nak cari tempat tu. Mungkin dia orang pun malas nak layan, atau memang tak ada orang yang nak bawa kan pada waktu kita datang tu. So akhirnya kita jumpa dan berjaya sampai ke tempat tu dengan susah payah abang tu kan, tunjukkan kita tempat. Dan okey, benda tu pun berjalan dengan baik sampai selesai. Tak ada gangguan apa-apa. Walaupun adalah sedikit warning daripada abang tu, kalau tengah-tengah korang berdua ambil video dekat dalam, tiba-tiba ada orang kampung datang, cakap nama abang. Ada backup daripada orang kampung. So benda-benda macam tu lah yang sebenarnya walaupun kecil,
dan tak nampak pada orang yang menonton video kami, benda tu meninggalkan kesan macam ada lagi orang yang baik yang nak bantu untuk kerja-kerja yang kita buat kan. Walaupun bukan semua orang minat benda ni, tapi Tuhan mudahkan kita jumpa dengan orang ni dan benda tu selesai dengan seperti yang dirancang. Dan satu lagi yang terakhir, momen juga untuk tahun ni, Gunung Reng, Kelantan. First time kita mendaki gunung, rock climbing lah kiranya, totally rock climbing. Bayaran hiking yang paling mahal setakat ni juga untuk bayaran guide, satu kepala RM200. Aku reveal je kan, benda tu benda yang betul. Siapa yang biasa bergiat dalam dunia ni, itu bukanlah satu penghalang untuk seseorang tu nak menunaikan impian dia. Tapi aku mention jugalah, itu antara tempat yang tertinggi bayaran untuk kami sampai ke atas. Terpaksa bayar guide dengan bayaran yang tersebut lah. Dan view dekat sana pun 360, disebabkan gunung tu memang seketul batu sahaja, duduk kat tengah-tengah, tak terkait dengan mana-mana banjaran. Dan bila kau berada dekat atas sana, setelah kau puas melalui cabaran-cabaran yang memang tak semua orang berjaya lepas, so Gunung Reng antara momen bagi kami jugalah. Kalau Iwan nak tahu, Bawi sebenarnya gaya. Yes, tu secara personal lah, bukan untuk berdua. Secara personal, yes, Gunung Reng juga mengajak aku bahawa apa yang aku selama ni selalu sebut untuk orang praktikkan, tapi aku tak pernah pun praktikkan ayat tu, jujur. Tapi aku praktikkan di Gunung Reng. Kalau kau takut sesuatu, kau fobia pada satu-satu hal, kau kena buat. Yes, fobia aku pada gayat hilang. J tahulah macam mana aku punya gayat ni tempat tinggi. Tapi mendaki Situ Iwan, gayat aku tak ada. Okey, itu untuk soalan yang pertama dari saya. Okay, soalan yang kedua, the best scenery untuk tahun 2025. Dan sebelum ni kita dapat scenery yang lawa dekat atas gunung. Tapi kali ni bagi J untuk tahun ni bukan atas gunung. Okay. Scenery di salah satu sungai yang ada di Terengganu. Di dalam vlog ke 107, Latar Ulu Kekabu. Okay. So kalau korang dah tengok vlog tu, sungai dia nampak lain daripada yang lain lah. Korang tahu pasal sungai ni pun sebab daripada channel YouTube. Kita tengok dia orang pergi tu nampak lawa lah, nampak macam dalam filem. Dia punya lawa sungai dia memang jernih, boleh nampak dasar dia kan, dengan ikan-ikan dia. Lawa sangat. So bagi J, itulah antara the best scenery untuk tahun ni lah. Okay, itu untuk J. Untuk Abang Wi? Kalau J dekat Terengganu, di Latar Hulu Kekabu. Ya. Yeah. Abang Wi bukan dekat ni, bukan dekat Kelantan tu Apa sorry. Apa? Drone jatuh. Bukan, tu dekat Pahang. Drone jatuh dekat Pahang. Okay, untuk the best scenery untuk tahun ni, mungkin aku boleh cakap di Gunung Reng, Kelantan. Waktu buat hiking Merdeka tu lah untuk tahun ni. Yang mana dekat sana dia punya fizikal gunung itu sendiri, kita susah dapat kalau setakat bermain di Semenanjung ni. Kalau di Semenanjung ni je yang ada pun dulu ada, dan kita pun tak pernah naik. Aku dengan J tak pernah naik, iaitu di Bukit Tabur. Adalah struktur ataupun trek yang lebih kurang sama macam tu. Tapi untuk Gunung Reng ni memang dia punya view, sama ada waktu kita naik, turun atau ketika berada di puncak, memang kau akan rasa satu yang berbeza dengan mendaki di gunung-gunung atau bukit-bukit biasa lah yang bertanah. Ini memang totally batu. Kau mendaki dinding gua, dinding gunung, yang kau panjat sampailah berjaya ke atas. Dan view dia sendiri tengoklah dekat vlog Gunung Reng 360. Yes, 360. Ya. Sepanjang pendakian tu adalah view. Pandang depan batu, pandang belakang view. Yes. Oh, cantiknya. Lain kan kita panjat dinding yang 90 degrees. Yeah. So kau dalam sibuk nak memegang dan cari tempat untuk nak memijak dan memegang, pandang belakang view. View. Di samping
risiko terlepas mati. Ya, bagi kami sepatutnya tempat tu perlunya ada tali, tapi tak disediakan tali. Maksudnya kalau jatuh sajalah. Dengan ketinggian berapa ratus meter yang kau dah sampai tu. Ada bahagian yang disediakan tali, tapi ada bahagian yang memang tak disediakan tali dan bergantung semata-mata dengan kudrat yang kita ada lah. Okey, faham? Soalan ketiga. Kalaulah saya ada dengan you guys dekat dalam vlog tu, okey, agak-agak you guys nak I pergi yang mana satu? Bagi J, sebab sebelum ni Iwan dah join explore, dah join hiking, so tinggal 2 lah kan yang belum, camping dan juga outdoor kan. Kau buat camping pun setahun sekali, kau nak ajak orang dan kau expect time sama kan. Tapi J rasa perlu ada momen tu lah. Camping bersama Sinopal. Jangan menyerah. Okey, tu camping. Dia rasa camping. Alright, untuk Abang Wi? Yang aku faham soalan Iwan tadi, andai kata vlog mana? Vlog mana dalam kita punya daripada Januari sampai November hari tu. Kalau bolehlah diundurkan masa, nak Iwan ni berada di vlog kita yang mana? Yang ada tahun ni. Camping lah, tahun ni pun camping ada satu. Ada satu je. So dia akan terlibat dekat Atlantis lah. Aku dah agak dah. Aku dah agak dah macam tu. Okay, untuk aku pula, kalau untuk Iwan, rasanya Iwan ni nak bawa kat mana Dia rasa Gunung Reng kot. Yes, aku pun merasakan benda yang sama dan kita ada mention juga kan sebelum ni. Sebab masa naik tu, Abang Wi selalu mention Iwan. Agaknya kalau kan Iwan plan asal kan kita ada bagi tahu ajak Iwan join Merdeka Hiking. Lepas tu tarikh tu macam tak kena dengan Iwan. Betul. Ada benda lain waktu tu yang dekat-dekat. Betul. So katanya cuti pun dah tak berapa banyak kan. Betul. So dia tak dapat join. Sebab tu waktu naik tu kita memang ada mention dia. Bagus Iwan kalau datang kat sini ni. Cuba kita tengok pula macam mana kan dia dekat tempat ni. So kalau itu soalan Iwan, mungkin kat Gunung Reng lah kot. Gunung Reng nak bagi kau rasa naik. Saya akan search. Okay, search dan kalau tak bersama dengan kita orang pun kau boleh pergi sendiri try. Ya. Yang paling penting bayar RM200. 200 per head. Okay. Okay, mari kita start dengan soalan wajib. The first one, vlog hiking pilihan 2025. Okay? Hiking pilihan tahun ni dia pilih vlog yang ke-102, iaitu vlog hiking berteka di Gunung Reng. Okay. Sebab boleh kata rock climbing yang pertama lah untuk kita orang. Sebelum ni kita hiking trek Gunung Banjaran kan. So kali ni tiba-tiba panjat batu. So agak lain daripada lain lah. So itu pilihan je lah. Lain daripada pada kami yang buat benda tu. Dan lain juga pada orang yang menonton. Tak pernah, jarang kan dapat tengok sebenarnya. Kalau ikutkan dalam YouTube, pendakian penuh di Gunung Reng, setakat ni kami berani claim kami the first channel yang cover pendakian penuh di Gunung Reng, Kelantan. Sebab memang carilah, sebelum ni memang sebelum kita pergi pun kita ada try cari, nak tengoklah gambaran macam mana pendakian dekat sana. Memang tak ada. So kita channel yang first buat. Betul. Siapa yang nak mencuba Gunung Reng boleh dapatkan iktibar daripada video kami. Ya. Tontonlah. Ya. Sesungguhnya RM200 yang mereka bayar itu berbaloi. Okay, alright. Untuk Abang Wi? Untuk abang, kalau untuk vlog hiking pilihan tahun ini, abang pilih gunung tertinggi di Negeri Sembilan, tempat JPY dan Barai, Gunung Besar Hantu ataupun kita panggil GPH, Gunung Besar Hantu. Salah satu antara trek pendakian kita selama 5 tahun lebih ni, antara trek yang panjang juga untuk kita nak habiskan. Dan sebenarnya perginya kami ke Gunung Besar Hantu ni pun
walaupun Gunung Besar Hantu ni dah duduk dalam senarai wishlist kami untuk kami daki, boleh katakan semua gunung di Negeri Sembilan kita dah naik. Pun waktu kita buat rakaman untuk vlog di Besar Hantu ni bukan on planning yang asal. Betul. Disebabkan kita plan untuk nak pergi buat video atau vlog di Trans Nanning yang melibatkan 7 puncak gunung dalam masa 1 hari lah. Tapi last minute benda tu cancel. Masih lagi pakai guide yang sama. Bayaran pun dah dibuat pada guide lebih awal sebelum tu. Dan kita cuma just ambil cadangan dia untuk naik ke GBH dengan bayaran yang sama tanpa ada kurang atau tolak bayaran asal tu. So kita naiklah ke GBH kan. Dan memang agak memang barai lah. Aku terpaksa akui benda tu, memang barai. Dan barai dia tak sama macam kita daki Gunung Orang, lain barai dia. Daki Gunung Irau dekat Cameron Highland, barai dia barai yang lain. Tapi di Gunung Besar Hantu ni barai dia barai yang lain. Siapa yang belum pernah ke GBH, rasailah momen anda. Masuk pukul 4.20 pagi, keluar pukul 5 petang. Nah, dekat pukul 5 juga. Dia lebih kurang dalam 13 jam pendakian juga. So untuk vlog hiking pilihan ni, saya boleh letak hashtag. Hashtag untuk J. Hashtag RM200. RM200 tu apa maksudnya? Hiking tempat yang di Kelantan. Bayar guide 200. Bayar RM200. Okey. Kan? Untuk yang pilihan Abang Wik, kaki J. Kaki J Lonlai. Already give up. Okay, kita tu vlog hiking pilihan 2025. Okay, untuk J, memandangkan I think ni vlog camping hanya satu je. J, ada boleh nak cakap apa-apa ke vlog camping pilihan 2025? Pilihan bersama lah, sebab tahun ni kita dapat buat, tak boleh nak memilih pun. Boleh nak memilih pun, itu je yang ada. Dapat buat satu camping je. Vlog yang ke-91. Camping, wild camping, bangunan tinggal. Wild camping di bangunan tinggal. Yang mana sebenarnya tempat tu adalah di Atlantis. Cuma video tu keluar kita tak mention pun camping tu dilakukan di bangunan Atlantis. Sebab kita tak nak nampak yang macam benda tu, kita nak cuma nak highlightkan wild camping. So tapi untuk vlog review ni kita reveal lah tempatnya berlaku di bangunan Atlantis. Tempat yang sama kita lakukan explore untuk 2 bahagian di Atlantis. Okey, faham. Untuk vlog camping, hashtag tapak siapakah itu? Satu lagi. Tanpa pilihan. Itu je satu. Betul. Okey, how about vlog outdoor pilihan 2025? J? Outdoor pilihan adalah vlog yang ke-107, iaitu Latak Ulu Kekabu. Okey, Latak Ulu Kekabu. Sama macam the best scenery tadi lah. Betul? Antara vlog outdoor yang ada tahun ni, tempat tu lah kira tak boleh lawan lah. Cantik kan? Yang paling cantik. Sungai dia jernih, tak boleh percaya lah kan. Tak boleh move on. Sampai J kata nak tukar beranak ke Terengganu dalam IC. Semua lawa tempat dia kan. Sampai J ada update satu Insta story sebaik tak berapa lama kita orang habis shoot dekat Terengganu. Yang J ada mention kalau diberi pilihan negeri mana yang menyebabkan dia jatuh cinta, dia kata dia di Terengganu. Maksudnya jatuh cinta dengan alam ke dengan orang sana ke tak tahulah. Tu kita tanya. Yelah. Lokasi yang sesuai untuk healing. Yes. Oh, healing saya bawa perkabaran fitnah lah ni. Tu bagi J tempat atau negeri yang sesuai untuk healing dan bercuti, tu J pilih Terengganu lah. Hashtag Keropok Leko. Alright, untuk Abang Wik? Okay, untuk Abang kalau video outdoor series tahun ni, Abang memilih vlog yang ke-101 iaitu Bukit Kepung, sebuah monolog berdarah. Yang mana Bukit Kepung ni kita telah mengambil latar tempat di Pustaka Peringatan Darurat. Pustaka peringatan Pustaka Peringatan Darurat atau Pustaka Darurat macam tu lah. Yang mana pustaka terletak di tapak asal Balai Polis Bukit Kepung di Muar.
yang mana kita jadikan lokasi tu untuk kita jadikan visual background kepada sebuah video yang kami buat dalam bentuk penyampaian sajak untuk nak menggambarkan apa yang berlaku ketika peristiwa serangan Balai Polis Bukit Kepong pada tahun-tahun sebelum Malaya merdeka waktu tu. So video tu jadi pilihan disebabkan dulu aku banyak terlibat zaman sekolah, zaman belajar, banyak terlibat dengan aktiviti deklamasi sajak, tulis puisi sajak kan, banyak terlibat dengan teater. Jadi adanya ruang munculnya vlog Bukit Kepong, sebuah monolog berdarah ni, aku seolah-olah diberi satu macam sedikit ruang dalam channel ni, walaupun dikongsi dengan J, untuk berdeklamasi sekali lagi walaupun di platform yang berlainan, walaupun tak nampak muka, cuma dengar suara, tapi at least benda tu aku harap sampai pada orang yang menonton dengan apa isi deklamasi sajak yang disampaikan tu. Isi tu aku harapkan sampai pada orang yang menonton video tu lah. Hashtag sajak. Bukan sajak ya. Okay, vlog explore pilihan 2025. Okay, saya ada satu expectation untuk jawapan vlog explore ni, tapi saya nak dengar J punya jawapan daripada J. Vlog explore. Atau jawapan yang sama. Tapak siapakah? Sebenarnya Iwan, tekan Iwan tu betul. Ya, kalau I jadi pendengar, I kan minat you guys punya Boleh tangkapkan jawapannya. Ya, I minat benda-benda macam tu. Of course. Alright. Okay, pilihan J Explore tahun ni blog yang ke-93 dan 94. Betul. Blog Explore di Atlantis The Lost Kingdom. Itu merupakan, boleh kata, explore di bangunan yang tinggal yang agak besar lah. Paling luas Setakat ni bagi kita orang. Walaupun dekat lembah Beringin. Lembah Beringin tu besar juga, tapi bangunan dia sebuah-sebuah kan. Dan macam taman. Dia berasing kan. Berasing, bangunan dia berasing. Berbanding dengan Atlantis ni, dia memang satu bangunan yang sangat luas. Sebuah projek yang dibangunkan untuk dijadikan hotel, tapi belum sempat dibuka, belum sempat beroperasi, benda tu dah terbengkalai awal lah. Hashtag tapak siapakah itu? Hashtag tiada pilihan. Okay, Abang Amir, how about you? Okay, kalau abang mungkin pilih untuk vlog explore, sebab kita melakukan explore dekat 3 lokasi je tahun ni. Abang pilih Mona Fendi. Waktu explore dua-dua bahagian, iaitu vlog 98-99. Sebabnya kes Mona Fendi ni waktu tengah hangat, waktu zaman-zaman tu aku hidup di zaman yang tak ada gadget lagi, waktu macam sekarang ni. So kita hanya totally pergi sekolah, balik sekolah, terlibat dengan apa yang ada berlaku dekat rumah. Dan malam kau akan tengok TV, benda yang paling kau akan tengok adalah benda yang mak bapak kau tengok, tak miss tengok setiap malam, adalah berita. Bila berita tu, zaman tu aku sekolah, kes Mona Fendi ni hari-hari kau nampak keluar dekat TV. So itu je yang melekat di kepala kau. Siapa sangka satu hari aku dengan J dapat sampai setelah benda tu, kejadian tu berlaku lebih daripada 30 tahun. Betul? Satu benda yang bermain dalam fikiran kau, sebutlah kes Mona Fendi, orang yang tak lahir di zaman tu, contoh macam J, jauh daripada zaman tu berlaku. Betul. Tapi sebut Mona Fendi, orang tahu kes apa. Oh, kes bunuh. Walaupun tak tahu secara detail siapa yang dibunuh apa semua kan. Tapi sebut Mona Fendi orang tahu. So bila aku dapat ke sana dan aku dapat tengok, terutamanya satu benda yang paling aku rasa macam, bukanlah kata bertuah, tapi aku rasa macam beruntung dapat tengok dengan mata kepala sendiri tinggalan yang belum diusik, maksudnya masih kekal seperti selepas kejadian tu, siasatan kes tu selesai, masih macam tu lagi keadaannya, iaitu lubang kubur yang digunakan untuk mengambus jasad Datuk Mazlan setelah dikerat-kerat. Lubang tu masih dalam keadaan macam tu, tak dikambus dalam rumah tu kan. So aku rasa memang
mendapan lubang tu. Momen tu bagi aku macam, wish, aku sendiri tak pernah termimpi aku satu hari aku akan datang ke kampung Uludung yang jauh tersorok dalam tempatnya. Akhirnya pergi explore di tempat yang dulu zaman sekolah kau hari-hari tengok muka Mona Fendi ulang alik naik mahkamah sampai kau dah hafal cerita tu macam mana. Betul. So itu yang aku pilih lah, vlog explore Mona Fendi tahun ni. Okay. #drone. Okay, next is harapan untuk tahun 2026. Abang Wee? Okey, untuk tahun hadapan yang bakal berakhir tak beberapa hari sahaja lagi ketika video ini ditonton, aku mengharapkan yang terbaik untuk semua. Dan untuk kami sendiri, aku mengharapkan tahun depan ada lagi beberapa perkara yang dah disebut berulang-ulang tapi belum dapat kami capai, belum ada rezeki, belum ada izin, iaitu G7. Walaupun tahun ni diharapkan sangat tapi masih lagi tak berjaya, tapi at least kita dapat ke beberapa tempat menggantikan G7 tapi tempat yang agak rare jugalah. Macam Gunung Reng kan. So benda tu mengubat sikit lah hati kami untuk harapan tahun depan. Ya, G7. Selain daripada mungkin kami akan pertimbangkan untuk nak mempertambahkan equipment kami yang lebih baik, atau istilah yang mungkin lebih selesa didengar untuk tak nampak macam takbur sangat, menggantikan yang lama dengan yang baru. Kan mungkin kamera ke drone tu utamanya. Yes. Kok ada yang nak sponsor ke, kalau nak tunggu rezeki kami sendiri, kena kumpul sikit lah. Dan insyaAllah kita akan adakan balik drone. Dan selain daripada tu, mungkin harapan daripada kami berdua, macam Iwan pun, yalah, masing-masing dengan masa masing-masing, free yang berbeza, tapi kami mengharapkan ada ramai untuk tahun depan yang dapat collab dengan kami. Join je mana-mana yang rasa macam, sebab tu kami minta follow kita punya sosmed supaya nampak apa yang kita update setiap kali kita nak pergi trip mana-mana, hiking, explore, camping, outdoor, semuanya kita akan update. Dan biasanya kita akan open, okay, siapa yang nak join, kami cari siapa yang nak join untuk explore sekian-sekian tarikh kat sekian-sekian tempat kan. So itu gunanya bagi yang nak follow kita lah. Yang betul-betul nak follow, kita harap akan ramai lagi yang collab dengan kita orang. So meriah lah sikit. Tak adalah muka aku J-Wit. Alah, apa muka untuk ni kan. Why sama je. Bila ada tambah collab muka baru tu macam semangat sikit viewer yang biasa-biasa yang hari-hari tengok macam adalah muka baru sikit. Okay, faham? Okay, how about you, J? Bagi J, harapan untuk tahun depan 2026, kalau boleh J nak pergi hiking di gunung atau bukit yang ada view lah. Ada view, of course. Sebab J suka tengok pemandangan. Lebih lagi pemandangan yang luas lah. Dan J susah sikit nak diajak ke tempat-tempat, walaupun tempat tu tempat hiking yang agak familiar di kalangan kaki hiking, tapi disebabkan tak ada view, jawapan dia akan cakap nanti dululah. Nanti dulu. Awang kapek. Tapi sebenarnya aku mungkin boleh bersetuju, walaupun mungkin tak sepenuhnya, tapi mungkin separuh aku boleh setuju lah. Bila kau dah penat hiking kan, berjam-jam, mencanak-canak trek, tiba-tiba atas tak ada view, hutan, semak, betul. So macam nak something rewarding. Ya, betul. View tu macam pendorong atau yang beri motivasi kita nak hike, nak panjat tu kan. Macam makin lama makin berbisik. Betul. Macam makin bertakut. Suara hilang. Nak saya bagi hashtag ke? Aku jadi takut duduk dalam review tahun ni. Ya, betul. Hilang. Harapan lain, sebabkan vlog camping kita kurang sangat. Jadi J harap untuk tahun depan atau tahun berikutnya nak tambah lagi lah vlog camping kan. Betul. Kita nak mengimbangkan series yang ada kan, sebab kalau kita perasan banyak vlog hiking berbanding vlog-vlog lain kan. Sejak daripada tahun pertama pun, betul. Dia punya pola pembahagian pecahan ikut konten ni agak memang
terlalu tidak seimbang. Terutamanya camping lah. Camping seingat aku pun setakat 5 tahun ni kita buat ni, aku rasa setahun tak pernah lebih daripada 3 camping. Sebanyak, paling banyak pun setahun 2 kali. 2 daripada 5 tahun yang kebelakangan. Okay, untuk perubahan 2026, so apa yang you guys akan make sure yang perubahan ini you guys akan laksanakan untuk tahun yang akan datang? Jujur, to be honest, tidak ada apa-apa yang kami rancang setakat ini untuk diubah sepanjang perjalanan tahun depan. Tapi andai kata berlakunya apa-apa yang nak diubah, bak kata tadilah, kalau kita beli barang pun kadang-kadang ada bahagian terma dan syarat. Jadi betul. Terma dan syaratnya tertakluk kepada sebarang perubahan. Tapi setakat ni kalau ditanya soalan tu, untuk plan tahun depan, adakah yang nak diubah, adakah yang nak ditambah, ataupun adakah yang nak dikurangkan, setakat ni kami tak ada fikir apa-apa. Tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa. Cuma penggunaan BI. Hashtag BI. BI. Alright. So last question for today. Okay. Vlog of the year 2025. Ni antara benda-benda yang menggerunkan juga sebenarnya. Kalau apa, festival filem ni, filem terbaik lah ni. Ya, betul. Terbaik. Okay. Untuk Abang Wik, Abang dulu lah. Cici tadi bagilah je ruang, tak adil lah. Sebenarnya ini tak ada Iwan. Kau kan vlog pilihan kami untuk tahun ni sama. Okay. That mean Atlantis ke? Tak. Bukan. Okay. Vlognya adalah vlog yang bernombor 102. Vlog Merdeka di Gunung Reng. Yes. Saya akui itu pun adalah kita panggil hiking yang menarik. Betul. Dan pemilihan tu berlaku bersetuju. J pun bila aku bagi tahu yang aku punya pilihan adalah Gunung Reng, dia pun bagi jawapan yang sama. So benda tu tak menyangkal lah apa yang aku dah buat pilihan, buat pilihan tahun ni. Sebab memang sebenarnya kat situ banyak mengajar kami banyak benda juga. Mengajar yang kita nak buat sesuatu ni, dia tak boleh terlalu sangat banyak fikir. Betul. Maksud aku, ada orang yang mungkin dia ada satu pemikiran, dia tengok orang update dekat media sosial ataupun kawan-kawan dia yang sama minat, sama hobi ni post di tempat-tempat yang cantik, macam rare sikit, tapi dia suka. Tapi untuk dia pergi ke tempat tu, bila dengar je, satu kepala 200, tak payahlah. Kita tak nafikan kos ni bukan semua orang mampu. Betul. Dan bukan semua orang berkemampuan, tapi aku bercakap ni kepada mereka yang sebenarnya mampu. Betul. Sebenarnya mampu kan. So bagi aku, untuk minat, untuk hobi yang pengalaman tu bukan semua orang akan dapat benda yang sama. Even kau pergi di tempat yang sama, kau di tempat A, aku pun pergi tempat A, tapi cerita kau dekat sana tak sama dengan cerita aku. So buatlah. Dan Gunung Reng menjadi tempat kita belajar bahawa berpasukan tu penting. Betul. Tanpa adanya orang-orang yang kita memang betul-betul harapkan, kita tak akan sampai ke atas. Dan benda itu diakui sendiri oleh mereka yang bawa kami ke atas. Mereka pernah bawa tim, yang mana bawa tim yang terdiri dari orang yang berpengalaman yang dah berlesen, yang dah digelar sebagai malam gunung, yang bawa orang dan juga trip-trip mendaki gunung sana dan gunung sini. Pergi Gunung Reng pun tak totally semua lepas. Betul. Ada few saja yang lepas. So benda tu membuktikan juga kemampuan seseorang tu bukanlah kata merendahkan, tapi di sana kalau kau nak buktikan kau berani atau kau takut sebenarnya, ke sana lah. Siapa sangka malam gunung tak lepas? Betul? Sedangkan dia bawa orang turun naik gunung sana sini kan. Dia pun tak lepas.
Tapi di sana juga kau belajar bahawa nak sampai ke puncak itu perlukan usaha, perlukan pengorbanan daripada beberapa segi yang perlu kau hadap lah. Kos, masa, perjalanan semua. Dan cabaran nak sampai ke atas tu pun hanya orang yang naik je yang tahu. Betul. Bukan kata nak naik je, turun pun bayar. Agree. Dia pilih Gunung Ring sebab boleh kata antara semua vlog untuk tahun 2025 ni, Gunung Ring antara pengalaman yang paling tak boleh lupa lah. Masa tu kita mencabar diri untuk macam mana cakap berhadapan dengan situasi yang out of comfort, mengatasi ketakutan lah, boleh kata macam tu kan. Kita duduk dalam satu ruang yang di luar comfort zone kita. Ya, mencabar diri macam tu kan. Sebab kat situ hiking dekat Gunung Ring ni dia bukan cabar fizikal, tapi sebenarnya dia mencabar mental juga. J naik tu pun time tu dah tengah hari, panas terik. So J pun hampir-hampir pitam jugalah kat situ. Boleh kata pengalaman yang tak boleh lupa lah. Okay, faham. Kau sendiri ni pandang kau lah. Nak mengayatkan tu macam mana. Mengakhiri ayat tu tak tahu. Kiranya pengalaman hidup yang sangat istimewa macam tu. I like your word. Pengalaman ni bukan orang lain ada, bukan orang lain boleh rasa lah. Betul. Sebab tak semua orang boleh rasa macam mana kita rasa kan. So boleh kata pengalaman yang lain daripada yang lain lah. Okay, itu sahaja untuk segmen Kau macam dah mengantuk sangat je. Orang tak tahu tau kau rakam ni dekat pukul 5 pagi. Kau semangatlah sikit biar nak habis ujung-ujung ni. Tak, so ada lagi. Ada lagi. Semangat sikit. Tu je salah. Dia tahu naik dah dua-dua. Okay, itulah segmen terakhir kita, vlog pilihan host. Okay, so kita dah di hujung-hujung review. Okay, so Abang Wit dan J, so apa kata-kata akhir, kata-kata penutup from you guys kepada viewers? Setinggi penghargaan untuk Iwan lah sebab sudi menjadi moderator untuk kali ni. Kau kan bukan senang tau nak dapat moderator macam ni. Hyper pula sebab yelah kelebihan untuk kita juga sebab kita dah kenal lama kan. Ya, betul. Lebih selesa, lebih serasi. Jadi terima kasih banyak Iwan. Thank you. Dapat luangkan masa. Sama. Itu je kata-kata akhir je. Okey, untuk Iwan sajalah semata-mata. Habis tu. Okey, untuk penutup sama juga macam J, terima kasih pada Iwan sebab sudi terima undangan kami. Walaupun kita daripada awal tahun kita dah fikir dah target dah. Okey, untuk tahun ni agak-agak ujung tahun nanti kita nak ambil siapa dah plan, benda tu dah plan awal. Akhirnya dapat Iwan. So antara moderator yang mudah handle, tak perlukan skrip yang panjang-panjang. Dia pandai buat sendiri dan dia tahulah sebahagian daripada bidang dan juga kerjaya yang biasa juga dia buat. So selain daripada tu abang nak cakap apa yang kita buat dalam hidup ni, kita tak perlu sangat untuk nak terikat dengan apa yang orang petikai. Sebab biasa kita dengar dan kita pun mungkin ada circle yang selalu membuktikan pada kita, kau buatlah baik macam mana pun tak semua orang suka. Dan kau buat benda yang so-so pun tak berapa nak baik ke, dan bukan kena pada minat orang lain, kadang-kadang boleh menjadi kecaman. Dan dengan kecaman tu sebenarnya juga mengajar kita macam mana nak handle situasi dan jadi matang. So jangan takut untuk apa yang kita nak buat je. Hidup hanya sekali. Selagi mana benda tu tak mengganggu hidup dan norma orang-orang sekitar, tak menimbulkan benda-benda yang merosakkan alam ke, merosakkan hati orang ke, jadi penyonjol dan sebagainya, kan? So buat je lah. Teruslah mendekati alam kepada yang mungkin jauh dan lama dah simpan niat tu nak merasai aktiviti-aktiviti macam ni. Kita
seru semangat tu supaya jangan takut, buat je. Kan? Terima kasih kepada yang terus menyokong channel kami daripada dulu sampai sekarang. Kepada yang baru, salam kenal. Jangan malu, jangan segan untuk follow kami rapat-rapat dekat semua social media yang kami ada. Dan untuk Iwan, secara personal juga, sebelum vlog ni berakhir, kita abadikan permintaan ni dekat sini untuk tahun depan. Selalulah collab dengan kami. Jangan lagi duduk kerja di tanah tinggi. Kita tak mention mana. Macam tak ada masa pula kan. Tahun ni vlog review je sempat. Tahun depan tak tahu vlog mana. Kan. Betul. So, Iwan muncul lah untuk sama dengan kami tahun depan. Itu sahaja. Okay, thank you so much Harawit and dan juga Jay. Okay, sebelum kita akhiri sisi review vlog 2025, saya mewakili tim produksi. Dua orang ni je. Okay, kita ada tim tambahan ada tambahan. Biasa kita orang pakai yang alam gaib punya lah. Bukan yang daripada tu Bukan daripada tu Okay. Itu tak masuk. Okay, so saya mewakili tim production ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua subscribers dan viewers tim WRWJ. Thank you so much. Yang mana yang belum follow, yang mana belum subscribe, sila subscribe WRWJ di semua platform. Teruskan support mereka, teruskan support this channel. Okay, and from my side, thank you so much Abang Wit and Jay sebab sudi jemput saya sebagai moderator. It is a pleasure to be here. Mohon maaf atas kekhilafan diri ini di sepanjang recording daripada awal sampai akhir. Okay. Alright, till next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di video akan datang. Bye bye.